Perang Dunia Pertama meninggalkan kesan mendalam pada dunia. Kekaisaran Ottoman runtuh dan wilayah di Timur Tengah berubah. Arab Saudi, Lebanon, dan Suriah muncul dari kekuasaannya. Kesan Perang Dunia Pertama ialah persidangan damai Paris. Menurut Presiden Woodrow Wilson, perpecahan empayar perlu membina negara berasaskan bangsa, nasib negara ditentukan bangsa. Persidangan damai Paris menetapkan perjanjian Versailles menghukum Jerman. Jerman dikehendaki membayar ganti rugi, wilayah jajahan dirampas dan tentera terhad kepada 100,000 tentera. Kesan kedua ialah kejatuhan monarki Eropah. Maharaja Jerman iaitu Kaiser Wilhelm II telah dijatuhkan dan lalu diganti dengan Republik Weimar. Maharaja Austria-Hungary daripada dinasti Habsburg digulingkan oleh rakyat melalui revolusi. Di Rusia, Tsar Nicholas digulingkan oleh revolusi Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin. Kesan kedua ialah kemunculan negara baharu. Misalnya, kejatuhan empayar Rusia menyebabkan Finland, Poland, Ukraine dimerdekakan. Kejatuhan empayar Austria-Hungary melahirkan negara seperti Austria, Hungary, Yugoslavia dan Czechoslovakia. Kejatuhan empayar Uthmaniyah melahirkan negara baharu seperti Palestin, Iraq, Lubnan dan Syria.